Satu plastik lah, plastik kontainer. Tahu tak? Alas ni lah makanan kita ni dalam plastik dan Tupperware yang kadang-kadang standard very low tu, jaga baik-baik. Lepas tu plastik, selalu saya kata apa, botol plastik yang kita minum tu, jaga baik. Daripada air mineral yang berplastik botolnya tu pun jaga baik-baik. Lepas tu plastik tempat potong kat dapur kita tu, lapik tempat potong ikan, daging, sayur semua tu, kita potong-potong. Atas plastik punya board tu pun tak boleh. Okey. Lepas tu yang non-stick cooking pan lah, yang macam teflon semua tu kan, periuk-periuk yang tak melekat tu. Lepas tu aluminium foil, dan seterusnya semua makanan daripada tin, dalam tin jaga baik-baik. Dan siapa tak tahu tentang minyak yang di recycle tu kan, ataupun minyak yang refine, maksudnya daripada bijirin atau daripada sayur-sayuran macam canola semua, selalu orang sebut kan, sunflower oil, soya oil dia tu daripada bijirin dan sayur-sayuran. Semua makanan yang ultra proses, itu siapa tak tahu. Dan last sekali, semua jenis bau-bauan yang tak original, termasuklah perfume, kita punya shampoo ataupun sabun-sabun yang wangi-wangi, termasuk lilin yang kita Mak Saleh punya style atau spa-spa ni.